Kalau kita rushing untuk nak training kan, korang pernah alami tak yang korang ni macam korang ada beberapa jam je untuk korang training dan korang punya training schedule tu tak sempat untuk nak buat. Contohnya kalau korang nak buat long run dan korang bajet untuk buat 2 jam tapi korang ada 1 jam je available yang korang boleh buat berlari kan. So semestinya korang rasa macam rasa frust kan, rasa macam tak puas hati, macam nak buat juga tapi tak boleh buat sebabkan masa yang terhad. So korang boleh fleksibelkan korang punya training. So tak semestinya korang punya training tu korang kena buat betul-betul. Yes, memang korang perlu disiplin tapi korang dah disiplin dah, korang dah cuba adjust kan, lepas tu ada hal lain, ada hal tambahan itu, tambahan ini kan. So korang boleh je fleksibelkan korang punya jadual, at least korang buat. At least korang melakukan apa-apa training sahaja untuk korang perform. So tak perlulah korang ni memang kena buat benda tu dan kalau korang korang tak sempat, korang tak buat terus. So better korang buat benda lain yang boleh menggantikan korang punya training yang sebelum tu. Okay, thank you.